pesanan kepada pembayar zakat fitrah dan juga pesanan kepada amil yang mengutip zakat fitrah. Pesan saya kepada pembayar zakat fitrah, nak bayar zakat fitrah, bayar bagi cukup-cukup. Jangan lebih, jangan kurang. Kalau kurang, zakat fitrah tak sah. Kalau lebih itu, dia ada dua kemungkinan. Kalau dia bayar zakat fitrah terus kepada penerima zakat fitrah, bukan amil, itu boleh, tidak masalah. Tapi dalam konteks zaman sekarang, orang lebih tertumpu membayar zakat fitrah kepada amil yang dilantik oleh ulil amri. Jadi kalau zakat fitrah kadarnya RM7, kira duit bagi cukup-cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. RM7, bagi ke amil. Inilah zakat fitrahku kerana Allah Ta'ala. Dia pun macam orang clear. Kalau tak ada duit kecil, bagi duit RM10 kepada amil. Dan pesanan kepada amil, abang ada, inilah zakat fitrah pada bagi diriku pada tahun ni dengan nilai RM7 kerana Allah Ta'ala. Amil terima RM10 ni, RM10. Amil ambil duit RM3, bagi lebih. Hal lebih tu bagi kepada pembayar zakat fitrah. Menjadikan bayaran zakat fitrah cukup-cukup, iaitu RM7. Kepada amil, saya pesan, jangan sesekali menerima sumbangan daripada pembayar zakat fitrah. Kalau pembayar zakat fitrah kata macam ni, ni zakat fitrah saya atas nilai RM7, RM3 lebih tu saya hadiah kepada tuan, maka jangan terima, kerana hadiah itu adalah haram. Ada hadis Nabi SAW melarang amil daripada mengambil lebihan daripada zakat fitrah. Kalau dia ambil, hukumnya haram. Haram makna apa? Kalau makan adalah haram. Bayangkan kalau tiap-tiap orang bagi RM10, tiap-tiap orang lebih RM3. Kalau 10 orang dah 30, kalau 1 orang dah 300. Jangan sekali ambil kerana hukumnya adalah haram. Sebaik-baiknya kepada amil yang mengutip zakat fitrah itu, kalau pembayar zakat fitrah kata, ni duit zakat fitrah saya sebanyak nilai RM7, tak lebih saya sedekah, sebaik-baiknya ambil bagi balik gadah RM3. Saya tak boleh terima sedekah, haram bagi balik gadah aku tu. Kalau dia bertegas nak bagi juga, tak, saya nak bagi juga sedekah, kalau bertegas tak apa, amil sediakan satu tung ataupun balang buat macam ni. Barang ni ambil kat dia RM10 ni, RM10, hak RM3 hak lebih tu, ambil RM3 ni, bubuh dalam balang ni. Tiap-tiap hal lebihan tu bubuh dalam balang ni banyak. Selesai, dia pergi kat dia lah. Apabila dah selesai kutipan zakat fitrah, dalam balang ni anggap lebihan kadar zakat fitrah yang dibayar oleh pembayar zakat fitrah. Dalam balang ni amil nak buat apa? Dia ada dua pilihan. Yang pertama, kalau amil tu dia bertugas di masjid, maka dia bagi kepada masjid untuk masjid menggunakan untuk tujuan kebaikan dan kebajikan. Ataupun dia tak guna masjid, hasil kutipan dalam tabung ni, hak lebihan ni, dia jumlah semua, katakan ada 500, dia bawa lah duit ni pergi berjalan merata kampung, tolong sedekah bagi pihak pembayar zakat fitrah kepada orang miskin yang layak menerima sedekah. Tu cara dia. Pesan saya kepada amil, jangan sesekali mengutip zakat fitrah atau mengambil lebihan daripada kadar zakat fitrah, kerana hukumnya adalah haram.